Aku dah berniaga lebih 10 tahun, jadi tak salah untuk aku buat konten-konten ni supaya korang tak langgar dinding. Aku dah tahu pahit jerih, tepak terajang dalam dunia bisnes lah. Bukanlah level yang terlalu tinggi, tapi untuk ada pada tahap yang korang nak tu, aku dah lalui benda tu. Aku dah rasa kena tipu dengan orang. Aku bayar 300,000, lepas tu tak ada buat kerja. Duit tu kira lesap lah. Aku pernah kena tipu dengan staff sendiri. Dia kerja dengan aku, tapi dia buat sale untuk aku. Dia close duit, dia masuk dalam akaun dia sendiri. Aku pernah kena tipu juga dengan staff, di mana EPF, SOCSO, AIS pekerja aku yang lain semua tak bayar. Duit dimasuk ke dalam akaun dia untuk minta dia bayar duit tersebut cari kat orang. Lepas tu total staff aku bagi tahu, bos 3 bulan dah EPF tak bayar, sampai kita orang kena penalti. Aku cek rupanya EPF staff dengan EPF aku pun tak bayar sekali. Bukan tu je, dekat rumah aku ni aku pernah kena lipat dengan mate aku juga. Hampir beratus ribu hilang bro, kena lipat dengan mate. Nak bagi tahulah, untuk mencapai tahap yang sekarang aku berada, aku dah rasa dah kena tipu, kena terajang, kena lipat, kena scam dengan pelbagai pihak. Baik pekerja, baik orang luar, baik orang dalam rumah, semua aku dah rasa. That's why lah aku buat konten-konten ni, supaya korang tahu jalan-jalan yang mudah. Dah tahu dah lembah-lembah mana yang kau tak patut ikut. Itu saja. Kalau kau rasa konten yang cuba follow, share dan komen.